Assalamualaikum, selamat petang. Seperti yang diminta, saya perkenalkan diri saya, Rosdi bin Rosli, tapi dalam dunia paintball lebih dikenali sebagai Jimok ataupun G ataupun Mok. So asal lahirnya saya ni sebenarnya orang Kuala Terengganu. Shout out to orang Kuala Terengganu main paintball. Tapi most of my life saya di Kuala Lumpur. Sejak daripada selepas SPM memang kerja KL lah. Now kalau orang tanya kampung saya Semenyih. Dekat Broga, Bukit Broga. So lain-lain mungkin pasal marital status tu tak payahlah kan. Tak penting. Interview ni tak penting tu. Aku kenal paintball ni tahun 2003. Very first padang aku start main Sunway, dekat Sunway Pyramid. Bukan, dekat Sunway Lagoon dulu kat belakang tu. Masa tu kalau tak salah saya, di situlah kenal Dean, di situlah kenal Paul, di situlah kenal ramai-ramai player-player yang lama. So 2003 lah started playing. Tapi yang serius main 2007. Serius main, tapi mostly saya main, walaupun bermain paintball ni saya lebih kepada ragdoll. Saya bukan kepada speedball. Dia speedball ni tak orang kata dia magnet dia tak cukup untuk saya bermain lah. Mungkin daripada segi fizikal, masa tu fikir sebelum saya tengok Aris, saya tengok player-player yang berbadan besar start bermain kan. Mungkin mana tahu selepas ni nak try setahun kan, kita tak tahu. First time saya ref adalah UWL 2010. Masa tu first time Tom Cole datang Sungai Buloh, Tanah Merah Sungai Buloh untuk buat UWL. So itulah first time saya jumpa Muhammad Musin Muhammad, cikgu saya, dan kawan-kawan saya yang lain dalam pro lah 2010. But speedball saya start 2012. The very first my MPL adalah di Padang Mapek, di PJ tu. Itulah 2012, start dari situ. So nak katakan saya ni player speedball, tidak. Saya lebih kepada ragdoll. Jiwa tetap ragdoll pun sampai sekarang walaupun tak boleh main dah. Speedball ni lebih kepada reffing lah. Satu ni, bila you marshal ataupun you reffing, you get to see people play. So you get to see macam mana orang berfikir dalam keadaan tekanan, tertekan, macam mana orang bertindak, macam mana orang berfikir, apa yang orang kata. Human body language ni menarik bila main paintball, boleh tengok, boleh faham. So answering to that question, I started playing 2003. Serious 2007, start marshalling ataupun reffing 2010, and speedball 2012 was my first speedball tournament sampailah sekarang. But I did in between tu, saya diajar oleh cikgu-cikgu lama saya, belajar jadi TD, timekeeper, maknanya overall lah semua saya buat dalam reffing atau marshalling ni lah. Jenis dalam ref ni macam-macam lah. Daripada aku admit, aku berumur, tetapi bila nak belajar ni, kadang bila jadi ref ni, sometimes you need to learn dengan orang yang dah lama, yang dah berpengalaman, yang dah ada experience dalam refing. Sebab refing ni in the end bagi aku sendirilah, it's about game time dengan experience kau. Berapa banyak benda yang kau dah lalui dalam padang. The arguments, the what not lah. Ref team kau tak berfungsi, players tak beri kerjasama. Itu standard issue yang kena lalui lah. But through my journey ni, from it started masa dekat Sungai Buloh lah, kalau nak ikutkan daripada segi marshalling ni. Sebab diberi peluang oleh owner Tanah Merah untuk kita orang, masa tu saya dengan kawan-kawan lah, untuk jaga event. So that passion reffing ni ataupun marshalling ni started from there lah. Start entertain orang,
introduce orang, how you tarik minat orang untuk main paintball ni. Very difficult untuk orang yang tak pernah main untuk main. Especially bila sakit ni comes into play lah. So started from there, buat event, start belajar martial, apa benda yang kena jaga, start belajar background daripada segi technicality, daripada segi susun marker, isi loader, isi gas, buat tank apa semua, itu semua dilalui. So kenapa saya mendalami ilmu martial adalah kebetulan 2010 tu UWL datang dan mereka tengah mencari musim masa tu cari bakat-bakat baru lah lebih kurang. So from there I started, saya offer diri. So my first ref course adalah dengan Muhammad Musin, saya ingat tu dalam hutan. Masa tu nak start game nombor 1 UWL. Jimok, you know 1 for 1? Yes, 1 for 1 ini penerangan dia. 2 for 1 penerangan dia. 3 for 1 penerangan dia. Out, tahu macam mana nak identify, tahu? Okey. Dah, itu je ref course saya masa tu. Part baris perkataan untuk saya jadi ref. Di situlah saya bermulanya 2010. Saya duduk dekat bawah sekali sebelah Lake Placid tu, tak ada orang, saya seorang. Masa tu lah start kenal team macam Unknown, macam Mud Tracker. Masa tu dia panggil Muddy Water Boys, MWB. Player-player, team player yang banyak main event tournaments lah. So after 2010 dia bermula satu tournament yang saya tak sebut, iaitu TPC, Tactical Paintball Championship, iaitu 7-man punya team. Saya diberi peluang untuk marshal, untuk referee, dan dalam TPC juga saya diberi peluang untuk jadi head ref. So start daripada situ, saya di-groom oleh a lot of senior-senior saya untuk lead event, untuk lead jadi frontman lah. Belajar jadi tournament director, belajar jadi macam mana nak jadi ref manager, ultimate judge. So those things are drilled into me by seniors yang dulu ni, yang masih ada yang masih aktif tapi dah jarang-jarang anda semua lihat. Tapi terima kasih pada diorang lah saya lalui perjalanan ni. So from 2012, that was the first event that semua senior cakap kau kena try speedball sekali. So in 2012 was the first tournament speedball, dan di situlah saya belajarnya jadi ref speedball bukan senang. Compared to hutan is what you see is what you get lah. Apa yang kau boleh nampak, kau akan panggil out lah. Speedball is an open field, cuma ada bunker kat dalam tu. So the view, cara kau melihat, apa angle mana kau nak lihat, apa yang kau kena faham daripada layout padang ni memang berbeza daripada TPC dan juga UWL. TPC UWL is mostly daripada segi natural bunkers. Speedball adalah air bunker yang seperti tuan-tuan tahulah. So started from there 2012 tu, start lah kenal paintball, and started from 2012 lah saya di-groom oleh senior-senior ni untuk hari ni lah, untuk hari ni, sekarang ni. The reason why pun dia orang groom adalah sebab masa saya di hutan ataupun masa saya jaga Tanah Merah sebagai technical crew dan marshal, saya dianggap friendly. Sebab memanglah community paintball kita kecil. Untuk jemput orang luar ni, kita kena friendly dengan orang luar tu supaya dia, paintballers ni tak adalah sombong kan. Nampak je muka masing-masing garang. Tapi sebenarnya tidak. Kalau boleh kita nak perbesarkan lagi industri. So that made me more interested into learning pasal referee, di mana saya boleh belajar tengok player-player, belajar rules, belajar kenal player. Sebab every player ada signature dia. Every player ada dia punya move dia. So different player, different perangai.
So situ saya belajarlah kenalkan kawan ni dalam padang. Walaupun pakai face mask, still boleh kenal orang tu siapa, InsyaAllah. So thus far, sampai sini Alhamdulillah, terima kasih pada senior saya yang bagi kepercayaan, dan kawan-kawan dalam Mpro dan juga reffing industri ni, MPC juga. Lupa saya nak tambah. At the same time 2012 tu 2013 saya join MPC punya tournament untuk belajar sebelah dulu Mpro dengan MPC ada dua body yang berbeza. So saya masuk MPC, join event MPC adalah untuk belajar dengan diorang. Apa yang diorang fikir, apa yang diorang nampak, macam mana diorang buat ni, kenapa call itu diorang buat call. So pada situ Alhamdulillah sehingga kini saya masih belajar. Bukan saya kata saya perfect, dan ref-ref kami semua pun tak fikir pun kami ni perfect. Tetapi it's a uphill battle lah. Senang cerita untuk paintball ref ni, it's an uphill battle. Mana-mana referee lah, tak kira lah paintball. Whatever referee there is, it's always an uphill battle against players. So far sampai situlah perjalanan. Alhamdulillah, panjang umur lagi, jumpa korang. Ini pendapat aku sendiri. Mungkin tak ada orang yang berbeza pendapat. But to me simple. Kalau kita translate referee itu adalah pengadil. Marshal, kalau kita translate, aku tak jumpa lah. Cuma dalam bahasa Malaysia dia tetap tulis marshal juga. So pada logik saya sendiri, kalau marshal ni lebih menjaga menjaga keselamatan. So contoh kalau kita pakai marshal untuk corporate event yang macam padang Southern Legion ni, bila ada corporate event kita panggil marshal jaga, bukan referee. Sebab marshal ni lebih menjaga kepada keselamatan para pengunjung, para pemain paintball. Tetapi kalau referee ni, kita lebih kepada orang-orang yang upholdkan undang-undang yang ditetapkan oleh organizer. Itu beza daripada pendapat aku lah. Untuk tahun ni sahaja, sebelum kita start awal tahun pun, last year bulan 12 ke bulan 11, MPRO dapat tahu kita ada lebih kurang dalam 18 event nak handle. So average, kalau macam saya seorang yang pergi, saya 18 event lah kena pergi. So basically event-event yang ada sekarang ni a mixture lah. SMPL pun kita ada jaga, iaitu M5 punya format, Street Song Malacca punya, Club Southern Legion ni ada 3 event, 3 leg. SMPL tu ada 4 leg. Ada di antara ref-ref MPRO yang join forces dengan MPC untuk handle MXBL. So MXBL this year dua event kalau tak salah saya. So situ dah 9. So ada event-event kecil yang mungkin baru-baru ni tuan-tuan ada tengok, macam Monkey Canopy yang baru naik, rookie events lagi dengan NLPA. Banyak rookie events sekarang tengah naik, and then those are also included dalam itinerary kita lah. So average per year below 15 boleh dapat lah kalau untuk tournament dalam Malaysia. Kira Malaysia paling banyak lah dalam Asia kalau nak ikutkan tournament. Kalau kita tengok semua buka mata, kita boleh tengok we have 15 sub-soil 15 event akan ada. So that is so many events di mana player boleh ambil skill, ambil game time, so many other things instead of buat benda-benda yang tak bagus lah. Best moment saya sendiri saya tak ada lah. Cuma kalau nak ikutkan, ada sekali tu je lah. Tapi ini tak ada kait mengait dengan paintball ke paintball. Tapi dia lebih kepada macam shot sendiri, nak rasa macam dalam movie. Insiden ni dekat NXL Johor 2019 yang kita buat kat Padang Turf tu. Waktu tu corporate event, kilat turun, hujan lebat. Masa tu kilat turun, saya lari daripada tengah,
Sebelum kilat tu saya masuk, saya slide. Punya geram gian nak slide padang tu, saya dapat slide. Saya lay down. Player tu tengah main, kilat sampai saya bangun. Insiden tu macam saya keluar di sebalik Dorito, keluar jalan berlari. Saya rasa macam movie kan, tengah kilat-kilat berlari. Game over. Best moment saya itulah dalam kepala otak saya. Tapi sebagai ref, as a team, best moment saya bukan nak angkat event ke apa ke, but best moment saya adalah di Thailand lah. KSBL. Di mana as a ref team, orang luar negara datang, good job. Although ada call-call yang against diorang, they still come datang, thank you, good job. Orang luar negara acknowledge ref-ref Malaysia ni ada skill dia tersendiri. So that's the best moment. Best moment saya kena scam adalah dengan Muhammad Muhsin Muhammad. Saya pergi WPC, dah sampai dalam bas dari Bangkok ke Pattaya. Dalam kepala otak saya masa tu, saya masih head ref Padang 2. Tiba-tiba setengah jam sebelum sampai, dia bangun daripada seat dia, dia pusing. Mok, kau ref Padang 1 Okay, thank you. Untuk makluman tuan-tuan, ref Padang 1 masa tu Marcelo Margot main, Federer main, Gison main. Tak kurang ajar itu last minute bagi tahu tukar padang. Itu momen scam saya yang sampai sekarang saya tak boleh lupa lah. Satu soalan yang jawapan yang mungkin akan menyentuh setengah-setengah orang, dan awal-awal saya minta maaf, bukan niat nak menyentuh pun. Tapi kalau ada orang tengok, setengah ref kata tidak berbaloi dengan apa yang dibayar, kena tembak, kena marah. Tapi personally bagi saya, apa saja yang dibayar, alhamdulillah, itu rezeki. Apa yang kita buat dalam padang, itulah tanggungjawab yang diberi dan amanah. So buat dengan elok-elok walaupun gaji kecil. Sebab bagi saya, walaupun gaji kecil, orang nampak usaha kita buat kerja tu. Itu yang nombor satu. Aku agree, kadang-kadang setengah ref yang dah lama rasa gaji kita masih not at par dengan yang sepatutnya. Dan aku sendiri pun tak pasti yang sepatutnya berapa. Sebab level of ref yang ada dalam padang berbeza. Berbeza sangat. Ada yang terlalu jauh, ada yang terlalu dekat. Tapi as of right now, kalau nak ikutkan, beza dia antara yang selalu ada adalah terlalu jauh. So pahit getih ialah memang satu daripada segi nak cari replacement. Sebab industri ref paintball ni tak besar macam bola. And then mungkin remuneration benefit dia tak sama dengan ref-ref lain lah. Sebab saya pernah dengar ada perbincangan perbezaan di antara ref paintball. Duduk dalam padang, berpanas, berhujan, bertepek-tepek, dibayar sekian-sekian amount. Jaga event dalam aircon, tengok orang berlari, dibayar gaji sekian-sekian. So saya pernah dapat perbezaan tu. Tapi then again, pasal gaji ni, it's about kenapa kau nak lah. What drives you untuk jadi paintball ref ni lah. Kalau kau betul-betul suka kan benda ni sebagai hobi, sebagai satu kejayaan yang membawa kau keluar daripada norm-norm kau yang biasa, then you're welcome. Sebab referee ni tak semua yang sihat walafiat mentally and physically. Kan? So kita mengharap our partners, our ref dalam padang, organisers untuk membantu. Tapi nak katakan getih sampai tahap nak bergaduh, bertumbuk tu, zaman saya tak sempat. Honestly, zaman saya 2012 ke atas dah tak sempat. Sebab player-player yang bergaduh-gaduh tu dulu dah matang. So diorang lebih dah tak ada gaduh-gaduh. Dia gaduh mulut adalah. Gaduh macam zaman-zaman main MPL dulu, masa muda-muda remaja tu je. Itu pernah berlaku antara ref. Saya pernah nampak ref dengan player, player dengan player. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, kebanyakan player yang dulu tu dah
mature dan cara diorang berfikir pasal paintball ni pun dah berbeza, alhamdulillah. So nak kata getih tu tak ada lah, cuma yelah kita ni tak suka bila disoal kan, kau betul ke, kau salah ke, kita manusia. But I've learned it in a way that player kan, mesti ada benda yang dia akan tanya, walaupun benda tu tak ada pun nak argue, tapi dia nak tahu. So yelah, refereeing ni macam soalan kau tanya, ada pahit getih dia, ada. Cuma nak kata pahit sampai telan tak boleh nak datang balik tu tak ada lah. Cuma dia balik seminggu 2 minggu fikir, sakit otak lah dia. But ref ada macam player juga. Ref ada soalan yang selalu, kenapa lah aku ada kat sini. So answering your question, tak banyak pahit getih aku. Nak kata pahit sampai tidur zaman-zaman MPRO mula-mula dulu tak sempat lah, alhamdulillah. Sebab kalau kau nak suruh aku cerita zaman diorang tu, boleh lah kan. Tidur dekat stadium, tak ada dom kadang toilet Allah hai. Kadang ada pergi tempat yang orang kata kita berkongsi tempat tu dengan benda lain. Benda-benda macam tu selalu lalui dengan diorang ni. Cuma sekarang ni alhamdulillah lah, organizer well aware, players pun well aware of the rules and regulation. Dah kurang lah sangat. Ada, tetap ada. That's paintball, man. Paintball is about drama. It's a 1-2 second punya drama. Manage in the sense untuk player lah. Sebab tu ref ni pentingnya, bukan saya individually. Itu yang pentingnya orang kiri kanan saya, depan saya. So these people are the eyes and ears of head ref lah. So sebab tu kalau ada yang perasan, saya kalau ada sesuatu argument, mostly saya akan refer balik pada referee tu, ataupun soalan saya seterusnya, kat mana benda tu berlaku. So berlaku dekat situ, saya boleh pergi address ref tu lah. How to answer is basically saya gather intel daripada semua referee, then only I will answer. Sebab player pun kena faham, a lot of things, ada yang aku boleh tengok, ada benda yang aku tak boleh tengok, ada yang ref miss, ada yang ref nampak. So variables tu yang jadi masalah referee. Sebab we have sometimes organizer nak 10 player, nak 10 ref, player 10. But the layout bunker menyebabkan kita tak boleh perform 10 ref, kena perform 12 ref. So banyak faktor yang memainkan peranan kat situ. Bila sampai kat ref untuk menjawab, memang 100% refer tu apa yang ref nampak. Bukan kita masak kat dapur tuntang-tuntang, tak. But there are certain calls yang kita buat adalah berdasarkan situasi tu juga. Bukannya kita nak simple question lah, why would we want to give a penalty pada game yang tengah best? And why sebagai referee kita nak kacau game tu supaya jadi tak best? Apa tu paintball? Paintball is a 1-2 second game. You get hit, you have 1-2 seconds to make the bad choice or the good choice. Make bad choice, terlepas rezeki. Tak. Admit, jalan, settle. But so far alhamdulillah, nowadays players dah banyak baca buku lah. So nak refer diorang balik pada buku adalah mudah. Cuma bila head ref, bukan aku saja, kadang soalan yang tak terfikir oleh akal masa tu keluar. Itu yang menyebabkan aku kadang-kadang aku pun tergamam sebentar, ataupun orang putih kata stump. But it's funny lah, bila argue ni banyak benda. Saya dulu, dia dulu. Siapa-siapa lah dulu kan. This, okay.
Answering that question, memang betul tricky question. Ya, aku tak nafikan ada ref yang bias. Ada. Mungkin yang jelas, mungkin yang subtle, mungkin orang tak nampak. Ada. Jangan risau. Itu memang kita orang acknowledge. But that's human nature. Tetapi kembali kepada soalan Ifan tadi, macam mana nak handle kan? What was that again? Biasness ni. Dia that person lah. Macam mana nak handle is normally referee ni saya akan ingat lah. Sebab tu dia team. Everyone dekat kiri kanan ni sentiasa ada function dia. So kalau nampak ada biasness tu, memang head ref ataupun senior ref akan pergi tegur. Tapi Alhamdulillah so far, sepanjang saya ref ni, tak nampak yang orang kata home team ni dia kadang dia performance, dia bukannya based on kita orang bias ke tidak. But some team they perform. Memang home team dia memang perform. Tak tahu nak cakap macam mana. It's not that we are biased, no. If kebetulan team tu perform home ground, dia perform lah. Tapi bila you tengok event lain, pergi tempat lain, ada dia tak perform. So it doesn't mean that kita orang bias ataupun referee ni bias. It just means that kebetulan rezeki dia masa tu ataupun cara dia main, taktik yang digunakan menepati masa tu. So to me, nak katakan ref ni bias teruk kepada organizer punya team, no, that's not right. And if your team is good, you're good lah. If your team is not good, then suddenly home ground team win, don't say that the ref are biased lah. Simple lah, jangan tuduh orang dulu, tengok kita dulu. Referee macam tu, jangan tuduh dia cuba nak buat wiping ke apa ke. Kita tengok tindak tanduk dia apa. Kalau tindak tanduk dia menunjukkan tu wiping lah dia. We call it as we see it. We try to call it as we see it the best we can. Bukannya kita tak cuba, kita cuba. Especially with the training of new people, with the training of old people yang nak datang balik, orang-orang lama yang nak masuk balik dalam reffing ni, memang kita kena update. Players pun sama, kita kena update. Sebab setengah-setengah player masih berfikiran obvious unobvious punya hit. So banyak benda lah. It's not just being biased lah. Kalau nak bias ni, terus terang saya cakap, kalau saya nak bias, saya boleh buat satu team tu kalah, tak payah masuk final pun, quarter final pun boleh. Tapi untuk apa? Apa yang saya dapat, apa yang ref team dapat? Tak dapat apa-apa. So a reminder to the players lah, we are not biased. Home team ke, away team ke, tak. Kita bukan bias. Bias tu terjadi secara kebetulan, mungkin awak nampak macam bias. Semua kat dalam ni, di luar nampak lain, dalam nampak lain. Honestly, paintball. Tu my personal opinion about biasness lah. Okay, ya memang lah, setengah orang rasa soalan tu agak sensitif lah. Back call what not, wiping, ref wiping, nampak ref wiping macam kena. Macam saya cakap awal-awal tadi, what you see from the outside is not the same what we see in the inside. Memang dari luar nampak splash apa semua bagai, but bila dekat, memang splash tu it can come from a bunker and what not. So kenapa ref ni minta player lap ataupun ref datang masuk pen check dan dia kemudiannya lap adalah satu, sebab cat yang ada pada marker dia ataupun pada equipment dia terlalu banyak sehingga kita tak boleh nak bezakan mana hit mana tak hit. So setengah-setengah ref ni that players don't understand adalah kita bukan fokus pada awak sahaja. Ref ni bukan fokus pada awak singularity. We focus on everyone. So every mata yang ada dalam padang ni
kalau awak rasa dia tak tengok aku, sebenarnya ada mata lain sedang menengok. Walaupun bukan ref depan awak, mungkin ref tempat lain sedang tengok awak buat apa. So yalah, if you're lucky, terlepas lah. Saya nak cakap apa, itu memang standard paintball. But if there is a bad call, kenapa ref wipe adalah satu, tak boleh identify. Yang keduanya adalah nak elakkan masalah yang akan datang sebentar lagi seandainya berlakunya trade dan benda tu ref yang lain akan panggil out kerana benda tu yang sedia ada, kita tahu itu hanyalah bunker up. So that's why referee akan masuk lap ataupun referee akan panggil player, tolong lap loader, please wipe your loader. Supaya tak ada kekeliruan opponent mengatakan dah kena tembak padahal tu bunker up. Dan kalau seandainya back call ni akan jadi, especially ground ball, ni bunker punya hit splash, sebab it can resemble, daripada luar semua akan nampak resemble strike, tapi kadang-kadang bukan strike, dia strike bunker dulu baru dia transfer. Tu satu. So banyak variable lah tuan-tuan. Kalau duduk dalam padang ni, nak katakan kenapa kita wipe ke apa ke, terlalu banyak variable untuk paintball. Sebab you can cheat anywhere. Honestly speaking, you can cheat anywhere. Depan ref pun saya pernah tengok depan ref, player tu pusing, ref baru lah, bukan ref lama, ref baru. This was like 2013, 2014. Masa tu dalam proses training ref baru. Player ni kena loader, pusing tengok ref, tunjuk loader, lap. Referee tak buat apa pun. 3 kali dia buat pada ref sama, referee tu keluar tanya saya, bang, kalau dah kena tembak loader, lepas tu player tu lap, saya nak buat apa lah? So variable tu banyak lah tuan-tuan. Jangan anggap yang kita lap ni sebab kita nak bias, tak, bukan. It's part and parcel of the ref punya capacity untuk elakkan further back call, ataupun orang duk panggil hit dah tu, elakkan argument lah sebenarnya. So not everything you see outside sama dengan apa yang kita orang nampak kat dalam ni. Yes, kat luar ada berpuluh-puluh mata untuk melihat seorang player. Dalam ni ada 10 mata nak tengok 10 player yang bergerak laju. So it's tak sama tuan-tuan. It's as of right now, nak kata senang tak senang, nak kata susah pun sebenarnya tak susah. It's just platform kita ni ataupun sukan kita ni, it's belum cukup gah daripada zaman kejatuhan kita lagi lah. Dia tak sama. Before 2013 we are not the same, but we are climbing. Alhamdulillah ada event-event rookie apa semua. And yes, memang saya pun ada masalah dalam mencari bakat-bakat baru, sebab yang sini-sini ref pun tak semuanya yang muda-muda. So apakah saya punya plan ataupun apakah MPRO ataupun ref community punya plan, is that MPRO sedang giat, kita sedang keluarkan offer untuk unis, untuk buat ref course, introduction basically. So kita ada awal bulan kita ada buat ref course untuk UMP. Alhamdulillah 10 pelajar datang, dan ini daripada zero knowledge, tak tahu langsung apa tu paintball, tak pernah main paintball, tak pernah kena tembak. So that's the first time. Alhamdulillah dia orang berminat, cuma kita tak tahulah bila dia orang akan refing. So my ataupun ref community punya harapan adalah ialah kita nak mencari bakat-bakat baru lah, ataupun train bakat-bakat yang lama dah berkarat kan, yang lama tak turun boleh. Sebab it's really hard untuk paintball ref ni, memang susah sikit. Kenapa?
Siapa nak duduk dalam padang 8 jam kena rembat dengan player? Soalan pertama. Siapa yang tahan matahari pacak ke atas tu sampailah waktu lunch pukul 1 baru keluar padang? Berapa ramai yang boleh sanggup berhujan, berpanas dan besok ataupun minggu depan ataupun kalaulah game 3 hari, besoknya kena datang lagi. Besoknya kena datang lagi. Not easy, tak senang. Seriously tak senang. I do welcome all players yang mana dah tak berminat nak jinak-jinak dengan ref. I do welcome you guys, but you guys pun kena tengok juga korang punya, dia bukan stamina dah, dia panggil endurance. Referee ni 4x4. Campak dalam lumpur berjalan, campak dalam air berjalan. Kan? Kering jalan, basah jalan. So kita orang ni 4x4. So, kalau korang rasa ataupun kalau benda ni terlepaslah keluar pada mana-mana media sosial, if you are someone yang accept challenges, yang rasa kau boleh bertahan dengan paintball ni, come see me or come see any refs yang korang kenal ataupun come see any players yang korang kenal, do contact me. I'm willing to teach you guys. I have kita orang ada good ref team yang sini-sini yang boleh ajar korang. Tak banyak tetapi knowledge yang kita orang boleh share is relevant to the current industry lah. Itu pendapat aku lah. But yeah, it's not easy cari pengganti. Seriously, it's not easy. Kriteria yang aku cakap tu, those are some of the criteria yang orang tak boleh dapat, yang masih kita orang tak boleh jumpa. Okay, soalan best team, 5 best team in Malaysia. Personal opinion, right now, to me, bagi saya yang saya nampak yang up and coming adalah APM lah. Tak kira lah Sausages ke, Ravages ke, Savages ke, the APM family paintball team, yes, up and coming. Before APM up and coming, I would say SBJ lah, salah satu team yang I was expecting to go far after they were developed by Kejahatan. So I'm still hoping that they can go far with the current lineup, sebab I know salah seorang player dia dah kena cilok dengan APM. So mungkin line up dia orang akan berubah, and I know that Shifa is also kena cilok dengan team lain juga. So SBJ, jangan bersedih, your 2 teammates adalah hasil didikan anda semua dan mereka berjaya to the next level lah. You guys can too. So yeah, APM, SBJ. Right now I'm seeing satu team dari Brunei untuk SL punya league, Chaos Bandit. Chaos Bandit, line up diorang pun, guesting diorang pun dah bagus lah. Dia pemilihan, how they play dah berubah. Up and coming satu lagi, CMX Hammond. Aku suka team baru CMX Hammond, the young players lah. Cuma biasalah, young players ni ada dia punya turun naik dia ada emosi dia. So I hope the old guys in CMX Hammond bersabarlah, adik-adik kita ni. Last but not least, bagi saya, Racun Nusantara. Sebenarnya banyak. Racun Nusantara, Alpha X, SL ni, RT ada, they have a pool of players and I know they can go far. Rookie diorang boleh go far. Their main team, they still need to build yang bawah-bawah ni dulu. Main team ada, tapi not as competitive as ada division untuk RT. So RT memang up and coming community yang besar yang sedang aku tengok bagus lah the plan. On the rookie side, I would give props to Shidi. Shidi dulu ex Kejahatan kalau tak salah. Sekarang dia dah main dengan orang utara dah. So Shidi bought a few teams
main SMPL, very good teams, very young players, very fast game. Tapi seperti biasalah, pengalaman belum cukup lagi. So itu kita boleh tunggu tengoklah, ada rezeki setahun dua lagi kita tengok macam mana dia pergi lah. But as of sekarang ni, this year alone, aku tengok APM lah. APM punya team, if they can disiplin diorang still kuat, what I see is diorang training semua sekali semua, get a lot of game times, insyaAllah we can see them as one of the competing, orang kata boleh lah bertanding dengan nama-nama besar dalam Malaysia punya paintball lah, seperti Darkside, Nemesis Legion. They are already there. APM family ni there, cuma kita belum dapat satu kejohanan yang betul-betul diorang pick the best diorang ada. Sekarang ni diorang lebih, bagi saya diorang ni kebanyakan masuk tournament ni sebagai latihan je. Belum ada tournament yang betul-betul kita tengok diorang ni all out. One day insyaAllah. So Malaysia 5 orang ke? Current. Okay, to me, let's start out with the OG lah. Bagi aku, kalau nak letak dalam tim Malaysia ni, OG dia kena ada satu, the captain. Bagi aku elok Eric from Darkside. Satu. Yang keduanya, orang yang boleh tabur knowledge dalam tim tu adalah anyone from Nemesis Legion. It can be Arif, it can be AP, it can be semualah dalam Nemesis Legion tu. Kau boleh minta Aware pun boleh. That's the OG. Yang ketiga, Arif Daniel. To me, Arif Daniel should have a slot. Bagi aku, dia versatile. Dia punya cara dia masuk, dia berfikirlah, player yang berfikir. Partnerkan dia dengan Shazani Roslat. Betapa magnificentnya kalau dapat tengok tu. Dan last but not least, Sentiment ni masih aku tak dapat sesiapa lagi. Dia kena cari Sentiment. To me, Sentiment is the captain lah, Darkside. Tapi kalau Dorito side, aku nak bagi is either Nazim or Dharma. This Nazim and Dharma bagi aku, diorang adapt well kat mana-mana pun kau letak. Shaz pun sama. So it might not be top 5, but top 5 people in the team, but those are the people that I think should be in the team dan boleh buat team tu kuat. Kalau siapa yang aku tak sebut tu, minta maaf, bukan rasa tak layak, tak, itu pendapat aku, jangan marah. Okay, my hope as if I guess it's the same untuk semua organizer, semua event event organizer, semua owner business paintball ni adalah to see paintball ni go the next step lah. We almost did next step before zaman kegelapan 2013. We almost did, but kita tak sempat. Now kita kena climb balik, and I hope that we can be on top again lah. So remember this, kita pernah the hub of paintball di Asia. Kita pernah, bukan tak pernah, kita pernah. You can check with all of the seniors yang pernah main before this. So why not we can't do it now? Sebab right now referee kita lah Asia, negara Asia lain panggil untuk ref event. Kan, why not we climb up, kita duduk atas balik, make our events the biggest. Our event international pun datang main balik. So that's my biggest hope lah. Biggest hope is Malaysian paintball to grow out of the shadows of the past. Itu je. Thank you very much for this time, Goro and friends, Southern Legion for the venue. Thank you very much. Tak banyak yang aku harapkan, aku doakan semua sihat ketika bermain, jagalah diri. And last but not least, mainlah jujur sikit kawan-kawan. Ajarlah adik-adik ni main jujur. Thank you.